Sediakan payung sebelum hujan. Dalam kemewahan hari ini, kita perlu ingat akan tiba suatu hari nanti, kita pasti perlu dana kewangan untuk menampung kos seperti dana persaraan, dana pendidikan anak-anak, dana perkahwinan anak-anak, dana haji ataupun umrah, dana perubatan di usia senja ataupun dana kecemasan. Sebenarnya, kita boleh pilih sama ada untuk bina dana kewangan tersebut dan bersedia untuk menghadapinya mulai sekarang, atau kita boleh je tunggu situasi itu berlaku dan baru mula nak berfikir kaedah bagaimana untuk menghadapinya. Cuma kita perlu ingat, setiap dana kewangan tersebut memerlukan jumlah duit yang agak banyak dan agak mustahil untuk kita kumpul dana tersebut dalam tempoh yang singkat. Maka, jangan sampai kita terpaksa terjebak dengan hutang di usia senja disebabkan kita memerlukan duit segera demi memenuhi keperluan tersebut yang akan terus menekan hidup kita. Sebaik-baiknya, kita hendaklah bersedia, sediakan payung sebelum hujan, dan sedikit persediaan adalah lebih baik berbanding daripada langsung tak ada apa-apa persediaan. Nasihat saya, jom kita mula simpan duit dan bina dalam kewangan tersebut daripada sekarang. Kalau kita rasa susah nak simpan dalam bentuk duit, sekian lama asyik gagal, ini masanya untuk tuan-puan beralih dalam bentuk simpanan aset emas 999, kerana simpanan emas 999 adalah lebih mudah untuk diuruskan emosi berbanding menyimpan duit. Jom, yang mana masih belum ada akaun Emas Gap, boleh klik link di bio Safia Sofian. Daftar akaun Emas Gap percuma, saya akan bimbing sebaiknya. Saya doakan tuan-puan dapat capai matlamat dalam kewangan melalui simpanan emas. Jom klik link di bio sekarang.